Nombor 2, membasuh muka. Basuh muka. Ini ijma' ulama' lah. Basuh muka satu benda yang wajib ataupun rukun dalam wudu. Had anggota wajah. Bila kata muka, muka ni wajah lah. Faghsilu wujuhakum. Apa had dia? Had dia bermula daripada sini, maknanya pangkal dahi lah orang kata, sampai ke bawah sikit pada dagu lah. Daripada sini sampai ke telinga. Maksudnya kawasan tu lah yang dipanggil sebagai kawasan wajah. Yang tu lah yang kena basuh tu. Bila kita sebut pangkal dahi, maksud dia pangkal dahi yang asal dia lah. Sebab ada manusia kadang-kadang lama kelamaan dahi dia sampai sini. Tapi kita kena kira yang asal. Maksud dia masa dia ada rambut dulu, dahi dia kat mana? Boleh faham? Bahasa ni faham kan? Sebab ada orang kadang-kadang dia jadi profesor awal kan. Jadi dahi dia makin lama makin tinggi. Tak adalah maknanya dia kena basuh sampai ke sini kan. Tak ada. Maksudnya dahi yang asal lah. Dahi yang asal. So dia kena ratakan air keseluruhan. Ratakan air kepada keseluruhan. Baik. Bila kita sebut wajah, maksudnya wajah yang bertentangan. Sebab itu disebut pangkal dahi dan bawah sikit pada dagu, tepi dan tepi. Okey. Membasuh tangan hingga ke siku. Okey. Ulama' fiqh bersepakat bahawa membasuh kedua tangan hingga ke siku merupakan sebahagian daripada rukun dan kewajipan wudu. Mereka berdalilkan Al-Quran dan hadis dan ijma'. Di sisi mazhab Syafi'i dan majoriti ulama', siku wajib dibasuh. Maksud bila Allah Ta'ala sebut wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku, maksud siku pun kena basuh sekali lah. Tapi sebahagian ulama' dia kata tak, siku tak wajib, basuh betul-betul sampai dekat-dekat dengan siku. Sebab dia kata basuh tangan hingga tu masuk ke tak? Tu ada beza pendapat. Sebahagian ulama seperti Zufar, dia kata hingga ke siku, maka siku tak masuk. Sebab dalil Quran lain ada sebut wa atimmus siyam ilal lail. Kan? Menggunakan perkataan ila. Hendaklah kamu sempurnakan puasa sehingga malam. Hingga, dia guna perkataan hingga, ila. Perkataan yang sama. Hingga, hendaklah kamu sempurnakan puasa hingga malam. Maknanya malam tak masuk. Bila malam, tak puasa dah. Kan? Tapi majoriti kata tak masuk. Siku masuk. Tapi kita tengok, sahlah berkira sangat. Sikit lagi nak masukkan terus lah kan. Bahkan hadis Abu Hurairah dia sendiri melebihkan basuhan tu. Dia melebihkan basuhan lebih pada siku. Sebab hadis Nabi kata, kamu akan dibangkitkan di hari kiamat ghurran muhajjalin, dalam keadaan muka bercahaya dan juga tangan bercahaya min atharil wudu, daripada kesan wudu. Jadi maksud dia, kalau siapa yang nak memanjangkan cahaya anggota dia, maka hendaklah dia memanjangkan basuhan tu. Maksud dia basuh sampai pertengahan lengan ni lah. Dia basuh menunjukkan dia nak supaya cahaya dia tu akan lebih di hari kiamat nanti. So kita kata ihtiyatan, secara berhati-hati. Kereta JRG 7759 tingkap terbuka habis, takut hujan, nanti banjir. Minta tengok kereta sebab ni nak hujan ni kan. Okey. Jadi kita basuh sampai ke siku lah, ihtiyatan, secara berhati-hati. Okey. Membasuh tangan hingga itu, basuh tangan hingga ke siku. Menyapu kepala merupakan satu rukun yang disepakati oleh para ulama. Kepala ni bukan basuh, kepala ni sapu.
Kerana dalil kata wamsahu biruusikum, hendaklah kamu sapu kepala. Okey. Dalam sebuah hadis disebutkan tata cara menyapu kepala daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya, anna rajulan qala li Abdullah bin Zaid wa huwa jaddu Amr bin Yahya. Daripada Amr bin Yahya Al-Mazini, daripada ayahnya, seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Zaid, iaitu datuk kepada Amr bin Yahya, dia kata, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Boleh tak, mampu tak engkau tunjukkan kepada aku macam mana Nabi berwudu? Boleh tak tunjuk kepada aku macam mana cara Nabi berwudu? Kata Abdullah bin Zaid, "Naam, boleh." Fada'a bima, dia pun panggil, dia suruh dibawakan kepada dia air. Fa afragha ala yadihi fa ghasala marratain. Dia pun cuci tangan dia 2 kali. Tadi hadir orang semua berapa kali? 3 kan? Sebab tu kita kata sunat 3 kali, 2 kali pun okey. Kerana Abdullah bin Zaid menunjukkan Nabi pernah basuh 2 kali. Summa madmada wastanthara salasan. Kemudian dia kumur 3 kali dan dia masukkan air dalam hidung 3 kali. Summa ghasala wajhahu thalatha. Kemudian dia basuh muka dia 3 kali. Kemudian dia basuh tangan dia 2 kali sehingga ke siku. Kemudian dia sapu kepala dia dengan 2 tangan dia. Fa aqbalu bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu, thumma ghasala rijlaihi. Kemudian dia basuh tangan dia 2 kali, kemudian dia sapu kepala dia. Dia mulakan dengan dia sapu kepala dia ke belakang dan ke depan. Ke belakang dan ke depan, maksud dia mula di kawasan depan kepala sehingga ke kawasan tengkuk, kemudian dia kembalikan ke tempat yang dia mula, kemudian baru dia basuh kaki. Ni hadis Abdullah bin Zaid. Macam mana? So bila dia dah basuh muka, basuh tangan, tang kepala tu dia ambil air, dia mula, dia letak atas kepala, kawasan dahi dia, dia tolak ke belakang, dia tolak sampai ke qafah, sampai ke tengkuk, kemudian dia patah balik tempat yang dia mula. Itu sapu kepala yang paling lengkap. Maksud dia yang paling sempurna lah, yang disebut dalam dalil. Tuan-tuan ambil wuduk macam mana? Sapu kepala macam mana? Dia punya kira kan? Nampak tak? Jadi tuan-tuan masuk seminar ni tak rugi sebenarnya. Kadang-kadang kita beramal, saya dulu benda sama, kita beramal kat sekolah macam tu kan. Kita belajar kat sekolah, buka sikit je. Orang tanya, macam tu ya? Syafi'i. Dengan bangganya kan? Tuan-tuan, mazhab Syafi'i dia kata yang sikit tu kadar yang wajib. Tapi mazhab Syafi'i tidak menafikan yang paling afdal yang macam saya buat tadi. Jadi kita masuk seminar ni, kita baca dalil, kita tahulah kalau orang sapu keseluruhan kepala, orang tu sapu macam mana saya buat tadi, kita tak tengok ish Wahabi ni. Tak adalah dalil. Hadis Bukhari. Orang tanya, macam tu Wahabi? Betul ahli sunnah macam mana? Ahli sunnah sikit lah. Yang Syafi'i sebut tu memang ada dalil, riwayat Muslim memang ada. Tapi mazhab Syafi'i, walaupun dia kata sapu sebahagian tu, bukan dia kata yang tu afdal, dia kata yang tu kadar yang paling minima, kadar wajib. Tapi yang terbaik sapu keseluruhan kepala, macam mana yang saya buat tadi. Boleh? Ustaz, saya kalau lelaki yang rambut pendek macam Ustaz okey lah, tapi kalau perempuan macam mana Ustaz? Masuk kalau perempuan rambut dia panjang kan, so dia nak buat, dia tolak balik, masa dia tolak tu kan, kawan dia masuk,
Dia pun tengok. Kawan dia pun kan, lari. Dia ingat senda bolong kan. Tapi orang perempuan ni, kalau boleh buat macam tu, buatlah. Tapi kalau tak boleh, dia ada hadis lain. Hadis Rubai' bintu Muawidh. Dia ambil air, dia cuma pekup lah. Pekup, maknanya pekup, cukup. Sebab ada dalil lain yang menunjukkan sekali pun dikira cukup, tak payah patah balik pun boleh. Tapi nak katanya sapu keseluruhan kepala ni afdal. Kita kena ubah lah apa ni kan. Yang lelaki tu masuk kena buat yang terbaik, patah balik lah. Kita buat patah balik. Ustaz lagi habis lah saya punya rambut. Tak apalah, wuduk berapa kali je. Nak kira handsome 24 jam, kurang 2-3 minit je kehandsomean tu, tak mengganggu. Bahkan kadang-kadang awet-awet tengok, dia mengamal sunnah, bagus lagi kan. Kau nak jaga saham sangat lah, poyo je lebih.